Semasa membentangkan bajet 2013, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan satu skim insurans bagi murid-murid sekolah yang merangkumi murid-murid sekolah menengah dan juga sekolah rendah sebanyak 40 million dengan bertujuan untuk menggalakkan syarikat-syarikat bas untuk terus memperbaiki bas mereka. Skim ini akan memberi perlindungan kepada murid-murid yang menggunakan bas sekolah yang berdaftar dan berlesen dengan SPAD. Semua murid sekolah di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia layak untuk mendapat perlindungan skim ini. Ia disediakan bagi membantu pelajar atau keluarga yang berdepan dengan kemalangan semasa menggunakan bas sekolah. Insentif ini adalah insentif tambahan dari pihak kerajaan selain skim insurans yang telah sedia ada. Perlindungan insurans ini akan merangkumi kematian akibat sebab kemalangan sebanyak 100,000, hilang upaya kekal sehingga 100,000, membayar kos perubatan sehingga 3,000, manfaat hospital sebanyak RM100 satu hari sehingga 30 hari dan khairat kematian untuk menampung kos pembayaran kematian ini sebanyak RM2,500. Ini merupakan satu titik permulaan dalam usaha mentransformasikan industri bas sekolah ke satu tahap yang selamat dan lebih baik lagi. Skim Insurans Takaful Pelajar SPAD akan melindungi pelajar yang menaiki bas sekolah berlesen sahaja. Apabila berlaku kemalangan, waris atau murid-murid atau operator bas boleh memberi makluman awal kepada pihak SPAD bagi kawasan Semenanjung dan LPKP bagi kawasan Sabah dan Sarawak. Skim perlindungan ini juga meliputi kegunaan bas sekolah dalam kegunaan aktiviti luar seperti rombongan lawatan sambil belajar dan kurikulum tambahan yang disahkan oleh pihak bas sekolah. Ibu bapa tidak perlu membuat apa-apa pembayaran terhadap skim ini dan merupakan satu titik permulaan dalam usaha mentransformasikan industri bas sekolah ke satu tahap yang selamat dan lebih baik lagi. Puan, ini adalah pampasan skim insurans SPAD. Ini kerana bas sekolah yang dinaiki oleh anak puan adalah bas sekolah berlesen dan berdaftar dengan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat. Saya tidak perlu risau kerana anak saya menaiki bas sekolah yang berdaftar dengan SPAD.